Sebab orang tua ni takkan nak cakap berapa lama lagi kau hidup kan. Takkan nak cakap macam gitu pula. Boleh cakap. Orang Melaka kan kasau. Tapi tak berapa lama now lagi. Habis kalau kau dah tak ada, besok siapa pula yang nak menjalankan? Betul. Baik standby awal. Baik standby awal. Standby kena ada pelapis. Kau umur dah 75. Kau nak tanya pakcik 5 tahun lagi pakcik nak buat apa? Betul juga. Ke dalam lah jawab dia. Betul. Pakcik dah boleh ready untuk jawab ni malaikat punya soalan kat dalam. Dia readykan kit jenazah. Jadi untuk kita establish plan 3 tahun 5 tahun ke depan ni, yang penting kita punya ahli dulu mesti muda dulu lah. Ahli, Kuatkan dulu akar dulu lah. Betul lah. Oh, macam Macam bahasa itu. politik lah. Syah. Pucuk pimpinan kan. Betul. Sekarang kalau kita tengok YB sekarang muda-muda. Betul. Baru agresif dia punya action. Kena ikut peredaran zaman. Orang muda baru dia rajin nak rekod-rekod apa semua. Orang nampak okey kerja. Orang nampak kerja. Kan? Kalau orang tua-tua dia kerja juga. Orang tak nampak. Tapi orang tak nampak betul lah. Sebab betul apa? lah. Sebab kau tak rekod. Nanti dia kata kau kerja nak nunjuk-nunjuk aje. Dia tak positif lah. Dia tak positif kat situ lah. Betul. Memang orang tengok kau ni memang Tak macam acah-acah YB lah Nak jumpa dengan pampaya. Tapi tak ada pernah terfikir ke aku rasa dah nak stop lah. Ada penat tau. Kita akan fikir alah manusia lah, adalah limit kan. Sampai penat lah. Tapi bila kita fikir balik, besok anak-anak kita ni yang nak duduk dekat tempat kita pula. Kalau tak adalah persatuan-persatuan ni besok, macam mana? Kadang-kadang bila kita dalam berpersatuan ni, kalau kita tonjolkan kita boleh buat semua, kadang-kadang ada yang ambil kesempatan. Ada yang macam tu. Ada. Saya cadangkan nak buat, contohlah saya cadangkan nak buat program lah, sekian. Saya dah buat dah kereta kerja. Dia pun buka dalam mesyuarat. Okay, yang diperlukan 1,000. Benda air 1,000. Masuk je akaun dakwannya. Dah selesai. Wah, kita cadang kita kena buat. Aku yang cari makan, aku yang panggil orang, aku buat iklan, aku lah panggil penceramah, aku lah pergi jumpa buat surat, aku lah. Itu yang jadi trauma tu. Betul lah macam kau. Setiap program tu patut ada organisasi baru. Maknanya siapa yang jadi ketua program, siapa yang jadi bagi makanan, bahagian makanan, siapa yang tukang cari penceramah kan. Patutnya ada macam gitu. Yalah, bukan Tapi, seorang je nak buat kan. Tapi pernah lah berlaku. Sebab tu kata, apa pun macam tanya pasal plan akan datang, ahli tu sendiri dulu kena yang muda. Yang ada jiwa. Tapi macam mana nak adakan jiwa tu macam tu lah. Tak payahlah kata bandar ke kampung-kampung pun ada ke. Ada. Aku tahu aku kerja, balik kerja aku tak kacau kau dah. Ada. Kau rasa